Kalau saya nak selamatkan diri, saya jadi populis. Tak maulah sambung hampa punya projek ni pun manifesto hampa, bukan saya punya. Saya cuci tangan lah. Cuci tangan, projek Lita dibatalkan. Habislah, hampa pun tak boleh kata apa kat saya dah. Tak ada siapa boleh kata, projek tu bukan saya punya. Ada sprint test. Ada sprint tapi test. Terengganu tak cukup jarak dia. Okey. Saya tahu. Ya! Anak kecoh aku. Dia tak cukup jarak. Kita nak pastikan sprint test kan cukup. Tepat sprint. Dia punya tempat lajak pun ada. Jangan lajak boh di tebing. Jadi tuan-tuan, kita dah kaji semua tu. Kita pastikan track kita ni cukup jarak untuk sprint test. Boleh main lap sama. Ya! Kerajaan negeri masih berminat dan bersetuju untuk meneruskan plan perancangan akhir dengan meningkatkan taraf kepada litar lumba antarabangsa Sungai Petani yang mana akan dilengkapi dengan komponen lain seperti kawasan komersial, pusat pameran, pusat jualan dan penyelenggaraan kenderaan. InsyaAllah akan ada satu litar lagi akan dibina di satu lokasi lain. Litar lumba rakyat yang dinaik taraf ke litar lumba antarabangsa ini disebabkan litar yang dibina perlu disediakan dengan trek dan fasiliti perlumbaan yang selamat, profesional dan kondusif serta diselenggara dengan sempurna. Buka mulut je mohong, buka mulut je mohong. Saya ulang.